Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Muhammad Hazim bin Khairuddin daripada kelas 1 Biologi. Pada hari ini saya akan membentangkan satu isu utama dalam pentaksiran pendidikan Islam sekolah rendah di samping mengemukakan cadangan penyelesaian yang selari dengan trend pendidikan semasa. Sebelum saya mengupas isu ini dengan lebih lanjut, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ribuan terima kasih kepada Ustaz Ibrahim Fikri bin Abdullah atas bimbingan dan tunjuk ajar yang diberikan sepanjang penghasilan video ini. Bayangkan, seorang murid mampu menyebut rukun iman dengan lancar dan menghafal hadis dengan tepat. Namun, dalam kehidupan seharian, dia masih gagal mengamalkan nilai-nilai tersebut. Persoalannya, adakah ini benar-benar mencerminkan kejayaan dalam subjek pendidikan Islam? Oleh itu, mari kita telusuri dengan lebih mendalam mengenai isu ini. Tak kenal, maka tak cinta. Secara umumnya, pentaksiran merupakan satu komponen utama yang sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kerana ia berfungsi untuk menilai perkembangan murid secara menyeluruh, bukan sahaja dari segi pengetahuan, tetapi juga kemahiran dan nilai. Namun begitu, selaras dengan perubahan lanskap pendidikan masa kini, pentaksiran perlu mengalami transformasi ke arah yang lebih holistik dan relevan dengan keperluan semasa. Hal ini kerana pentaksiran tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pengukuran pengetahuan semata-mata, tetapi perlu merangkumi aspek kefahaman, penghayatan serta keupayaan murid dalam mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan seharian. Dalam konteks pendidikan Islam khususnya, penekanan terhadap keseimbangan antara ilmu dan amalan amat penting bagi memastikan murid bukan sahaja mengetahui tetapi juga mampu menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan mereka. Baiklah, isu utama yang dapat dikenal pasti dalam pentaksiran pendidikan Islam sekolah rendah ialah pentaksiran yang masih didominasi oleh ujian bertulis yang menekankan hafalan semata-mata. Dalam kebanyakan situasi, murid dinilai berdasarkan keupayaan mereka mengingat dan menghafal isi pelajaran, bukan berdasarkan keupayaan mereka untuk memahami dan mengaplikasikan ilmu tersebut dalam kehidupan seharian. Selain itu, pentaksiran yang dijalankan juga kurang melibatkan situasi kehidupan sebenar yang sepatutnya menjadi medium yang penting untuk menilai penghayatan murid terhadap ajaran Islam. Akibatnya, pentaksiran yang dilaksanakan tidak dapat mencerminkan keupayaan sebenar murid secara menyeluruh, khususnya dari aspek penghayatan dan amalan dalam kehidupan harian. Apabila isu ini dianalisis secara lebih mendalam, terdapat beberapa punca utama yang menyumbang kepada pelaksanaannya dalam bilik darjah. Pertama, guru kurang mendapat pendedahan yang mencukupi terhadap kaedah pentaksiran autentik yang lebih menyeluruh. Hal ini menyebabkan guru cenderung menggunakan kaedah pentaksiran tradisional yang lebih biasa diamalkan. Kedua, kekangan masa dan beban tugas yang tinggi turut menjadi faktor yang signifikan. Dalam situasi ini, guru lebih memilih kaedah pentaksiran yang cepat dan mudah dilaksanakan seperti ujian bertulis berbanding pendekatan yang lebih kompleks. Selain itu, penggunaan teknologi digital dalam pentaksiran juga masih berada pada tahap yang terhad. Walaupun teknologi mempunyai potensi yang sangat besar dalam meningkatkan keberkesanan pentaksiran, akhir sekali budaya peperiksaan yang masih kuat dalam sistem pendidikan turut mempengaruhi pendekatan guru hingga pentaksiran lebih berorientasikan keputusan berbanding proses pembelajaran. Analisis secara kritikal, saya dapat melihat keadaan ini menunjukkan bahawa isu ini bukan sahaja berpunca daripada amalan individu guru tetapi turut dipengaruhi oleh faktor sistem dan persekitaran pendidikan secara keseluruhan. Jika kita menelusuri dengan lebih mendalam, isu ini memberikan implikasi yang sangat ketara kepada murid, guru dan juga proses pembelajaran secara keseluruhan. Dari perspektif murid, mereka cenderung untuk memahami ilmu secara asas sahaja dan kurang menghayati nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian. Hal ini kerana mereka lebih fokus kepada menghafal untuk peperiksaan berbanding memahami makna sebenar pembelajaran tersebut. Dari sudut guru pula, mereka tidak dapat menilai potensi sebenar murid secara menyeluruh, terutamanya dalam aspek penghayatan dan amalan. Manakala, dari segi pembelajaran, proses PDP menjadi kurang bermakna dan tidak berjaya mencapai kemahiran berfikir aras tinggi.
Jika kita lihat secara kritikal, keadaan ini boleh mewujudkan jurang antara pengetahuan dan amalan, sekaligus melahirkan murid yang tahu tentang Islam tetapi tidak mengamalkannya dalam kehidupan sebenar. Bagi mengatasi isu ini, cadangan pertama saya ialah pelaksanaan pentaksiran autentik. Pentaksiran autentik melibatkan penilaian murid melalui situasi sebenar seperti simulasi, projek dan juga aktiviti lakonan. Sebagai contoh, murid boleh dinilai melalui simulasi solat berjemaah atau situasi yang melibatkan amalan nilai murni dalam kehidupan harian. Pendekatan ini memberi peluang kepada murid untuk mengaplikasikan ilmu yang dipelajari bukan sekadar menghafalnya. Jika kita lihat cadangan ini secara analitikal, pendekatan ini lebih berkesan kerana ia menilai aspek kognitif, afektif dan juga psikomotor secara serentak, sekaligus menyokong pembelajaran yang lebih holistik dan bermakna. Dalam era globalisasi ini, cadangan kedua saya ialah integrasi teknologi digital dalam pentaksiran. Guru boleh menggunakan pelbagai platform seperti Quizzes, Kahoot atau Google Form bagi menjadikan pentaksiran lebih interaktif dan juga menarik. Pendekatan ini bukan sahaja meningkatkan penglibatan murid, malah dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menyeronokkan. Selain itu, penggunaan teknologi juga membolehkan guru memperoleh maklum balas secara segera serta mengumpul data pencapaian murid dengan lebih sistematik. Hal ini secara tidak langsung dapat membantu guru untuk membuat keputusan pedagogi yang lebih tepat dan berasaskan bukti. Dan cadangan terakhir saya ialah penggunaan pendekatan berasaskan data. Melalui pendekatan ini, guru menganalisis pencapaian murid untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan mereka secara lebih terperinci. Berdasarkan analisis tersebut, guru boleh merancang intervensi yang lebih bersasar dan sesuai dengan keperluan individu murid itu sendiri. Pendekatan ini membantu meningkatkan keberkesanan kepada guru kerana guru tidak lagi mengajar secara umum tetapi lebih fokus kepada keperluan sebenar murid. Ini menunjukkan satu perubahan penting daripada pendekatan tradisional kepada pendekatan yang responsif dan berpusatkan murid. Seterusnya, kita beralih kepada refleksi profesional guru pendidikan Islam. Sebagai seorang guru pendidikan Islam, saya perlu melaksanakan pentaksiran secara adil, telus dan beretika di samping berperanan sebagai ejen perubahan dalam sistem pendidikan. Dalam menghadapi cabaran pendidikan masa kini, guru perlu sentiasa meningkatkan kompetensi diri, khususnya dalam aspek pedagogi dan penggunaan teknologi digital agar kekal relevan. Guru pendidikan Islam bukan sahaja bertanggungjawab menilai pencapaian murid, tetapi juga berperanan dalam membentuk tazkiyah dan akhlak mereka. Secara reflektif, guru perlu berani melakukan perubahan dan inovasi dalam pentaksiran kerana kegagalan untuk berubah akan menyebabkan proses pendidikan terus berada di tahap yang sama tanpa penambahbaikan. Akhir sekali, kesimpulan dan implikasi terhadap amalan pendidikan. Sebagai kesimpulannya, pentaksiran dalam pendidikan Islam perlu ditransformasikan ke arah lebih holistik dan autentik bagi memastikan keberkesanan pembelajaran. Gabungan pentaksiran autentik, integrasi teknologi digital serta pendekatan berasaskan data mampu meningkatkan kualiti PDP secara signifikan. Kesannya, pembelajaran bukan sahaja menjadi lebih bermakna, malah mampu memberi impak jangka panjang terhadap pembentukan murid. Justru itu, jelas bahawa pentaksiran yang berkualiti akan menentukan hala tuju pembelajaran serta mencorakkan perkembangan murid secara menyeluruh. Sekian, terima kasih.